Ni jalan pergi museum tadi Museum tadi ada traffic light sana tu. Pelaluan cuaca hujan lah tu. Kafe tu. Ini Lizit apa nama sebut ni? Turki. Sini banyak kereta. Kereta Volkswagen, Peugeot. Kia. Cuaca hujan. Ni kita lalu daripada Ankara tadi ke Kapadosia. Tengah-tengah ni ada motel RNR ni, Tuzgolu, Tasik. Lepas tu ada camping park, kafe. Ni surau ada, fast food. Tu dia Tasik. Tuzgolu kafe. Tasik luas Ada laluan tepi tu dia. Ramai yang turun tu di pusat pelancongan ni. Ini kafe sebelah ni ada tempat parking tu. Bangunan sebelah tu. Kembas banyak. Turun ke sana. Turki ni kita nampak bumbung dia memang ujung tak macam tempat kita lebih dalam 2 kaki 2 kaki setengah. Dia betul rapat kat dinding Mungkin cuaca. Tapi gata ada. Tengok rapat ke dinding. Style sini cuaca suhu 12. Sejuk tu dia bangunan tadi. Tembok lawa. Kita ambil sikit-sikit nanti akan cantumkan jadi satu slot Tuzgolu. Kita tadi daripada Ankara, daripada museum ke Kapadosia, kita singgah tu highway, turn singgah. Ni tu biri-biri. Nanti kita tengok ni rumput apa yang cakap dia tu. Kata ada kata rumput potatoes apa. Okey. Sebenarnya kita turun singgah hotel lama. Nanti kita dapatkan maklumat terkini. Tapi ini tempat memang bersejarah kot. Bangunan lama. Sebab menjadi tumpuan ni 1, 2, 3 semua bas pelancong singgah ini. Okey, jom. Cuaca sejuk 12 darjah. Tu dia bangunan lama. Kak, boleh terangkan? Maaf nak terangkan. Ni first time tak saya berhenti. Hotel Hotel lama? Macam rentar tu. Macam rentar. RNR Memang dibuat macam ni Dulu-dulunya ni. Design Apa
considered a rest area during Sok Road. 800 years ago, the road. Rest area for Rest area. Like a hotel. Hotel. The modern times hotel. At the old time, we were called it hunt. Unik unik Animals, if you go inside, you will see the barns, the rooms they have here. You know, keep them. Design. For business. Dia cuma design unik sikit lah. This is the monumental entrance gate. Tu memang design unik Memang dia buat macam ni lah Bukannya lama kot Oh tu jual souvenir. Bagi gambar saya satu. Oh ni hotel ke? Tempat tidur ke? Taklah, design lama je. Design lama, design. bangunan lama, design lama. 400 tahun. 400 tahun? Ya ke? Diorang daripada China datang apa benda Dulu. diorang rehat dekat sini lah. Oh. Tak bangunan cantik dia, batu dia. 400 tahun Macam zaman Portugis lah. 1600 lah. 400 tahun Oh ini hotel. Orang boleh singgah sini. Ini dah ada lampu. Oh daripada China dulu Jadi perempuan ni. Ni. 400 tahun buat bangunan ni. Daripada China ke Turki singgah sini Unik. Oh dom dia tu. Ratus tahun bangunan ni. Oh ni kawasan luar dia ni. Luar bangunan Oh batu ni macam mana yang belah Oh ni living. Dulu ni ada bangunan living room. Water. Oh ada. Tengok ada perigi ada. Dah roboh kawasan lama Hammam bath. Oh macam ni bawah dia design. Tengok bangunan dia. Tengah tanah. Jangan terbang nanti. Tempat apa dulu ni? Guest house. Oh. Tetamu ruang tamu. Tahun mana dia naikkan batu
Okey, sama-sama makluman bangunan ni katanya dulu daripada China 400 tahun dulu ke Turki singgah sini penginapan tak silap sejuk macam persinggahan hotel dulu. Ini ladang sepanjang highway potatoes. Orang cakap ini hijau tanam ni. Bukan dia hidup sendiri, dia tanam. Tu bangunan. Suhu 12 Oh. Sejuk Okey. Baru 6.30 sampai di hotel di Kapadosia. 6.30 petang waktu Turki Dia di hotel penginapan Evrasya Hotel. Sini tak berapa sejuk Di bangunan ni banyak hotel tu dia. Aktiviti Kapadosia besok. Tempat ni pandu melancong Turki Lobby hotel Jom kita tengok orang Turki ni agak kita ni bekerja keras dia. Bilik berdua Moment. Pegang. Kita dua. Ni dia sedikit gambaran ni. Kapadosia besok hotel di Kapadosia. Apa lagi tu? Okey, kita masuk ke hotel. Situ tingkat satu. Ruang lobi berehat tingkat 1. Ni bilik air dia. Mandi. Design biasa je. Selesa. Pak baju. TV, cermin. Cermin besar. Sini memang ada ni tempat berehat macam ni Turki Semalam kat anu pun ada. Ini dua ni dikahwinkan ni. Dua dikahwinkan. 2 malam kat sini kita 2 malam di Kapadosia ni. Okey, sahabat-sahabat, kongsikan like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi.